Stones we carry, clothes we lived in, all the tales we will tell our children. Oh, we're taking the high road. Lay beside me, wake the morning, ever after, day reborn in. Oh, we're taking the high road. I'm setting the sun, I'm ready to run, I'm walking a tightrope. I give you the fall, spring singing a song, we're taking the high road. Ikuti episod kami kali ini ke Pulau Pinang dan Homestay Kampung Agung, episod 1. Tu nampak tak Hamidiah? Tak ada orang belakang. Okey, baru je sampai di Hamidiah Restaurant dekat Leboh Campbell tu. Order dekat sini, nanti makan dekat sebelah sana tu. Biryani 2. Makan. Lauk sekali lah. Sekali lah. Apa? Lauk ayam bawang. Sayur? Sayur bendi. Bendi ramas ka bendi kuning apa? Bandi tu. Lagi apa mau? Lemon boleh? Dan telur masin. Lagi? Itu je lah. Apa campur? Kau campur. Sotong satu boleh? Sotong satu. Telur ikan tak ada? Telur ikan tak ada? Ini telur ikan. Fish egg telur ikan. Itu telur ikan. Macam letak ayam. Ada ayam. Ando. Harga berapa? Satu goreng harga bang 55 okey ah. Berapa potong? Okey dah cukup puas. Cukup. Pukul apa? Buka pukul apa? Pukul 9 pagi sampai 11 malam. Buat holiday ni lah. Kira awal lah kita kan sampai. Sekolah kan? Ya. Kita order tadi lah. Nasi biryani dengan ayam bawang. Basically sayur bendi dengan telur masin lah. Ni yang lainnya kita tambah telur ikan. So tadi order dekat tempat lain, so dia tempat makan dia dekat satu lagi tempat sebelah dia je lah. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Penang. Tadi perjalanan daripada Shah Alam, kita berhenti charge dekat RNR Tampah, and then kita solat subuh sekali dan sarapan sambil charge, and then daripada ada Tampah kita terus ke RNR Bukit Semanggul. Kita berhenti charge sekejap dekat charge EV sampai 85%. Okey, ini sotong yang kita order tadi. Satu ekor sotong ni harga RM55, tapi diskaun tadi RM50 je lagi. Okay guys, kita dah nak start makan. Kita rasa lah apa rasa dia kat Hamidiah ni. Yang saya ambil ni nasi biryani. Sebab orang kata sedap. Bila rasa memang sedap lah. Sedap guys. Kalau tak pernah datang, recommended datang lah. Cuma parking agak payah sikit tadi. So bila kita lalu dekat depan restoran,
memang tak boleh nak dapat parking depan restoran. Tapi sebenarnya dia ada parking yang berbayar dekat belakang sekitar restoran Hamidiah ni. Yang kita dapat tadi dekat belakang restoran ada parking satu. Tempat parking yang berbayar lah. Kita sampai awal dalam pukul 10.30 tadi. So tak ramai lagi lah. Dan queue pun tak panjang. Sebab kalau lewat memang beratur panjang lah. So kita nak makan dulu, jumpa lagi. Okay guys. Dekat je dengan Hamidiah. Jalan ni Kat Lebuh Campbell ke kiri. Dan ada banyak kedai baju-baju. Okay, kita sampai dekat Penang Bazaar. So, kita tengok apa ada kat dalam ni. Nampak macam menarik. Banyak shop lot kedai. Baju dia kalau tengok secara kasar cendera mata baju dan depan ni makanan. Ok, kita bergerak ke pasar Chaurasta. Dia dekat jalan Chaurasta. Beg macam ni. Ada kedai buku. Okay, sebelah Chaurasta ni ada kedai viral Ais Tingkap Penang. Kita beratur lah, tapi tak panjang. Inilah Ais Tingkap dia yang original. Inilah Ais Tingkap dia. Sedap tau guys. Tengah panas ni memang syok ni. Kita beli yang ais harbat lah, yang biasa je. Dia ada sirap, ada biji selasih dengan kelapa, isi kelapa. So kita rasa sedap. Macam ais sirap biasalah. Ada selasih. Sekejap lagi kita makan kelapa, isi kelapa pula. Ais Tingkap ni sebelah je dengan Jeruk Pali. Guys, alang-alang dah sampai Jeruk Pali ni, kita beli teruslah. Okay guys, kita dah sampai Chew Jetty. Chew Jetty. Beli apa? Topi panas. Panas. Masing-masing nak beli topi dah sebab panas. Abang mana? Dia cantik lah. View dia, view jetty.
sampai nak check in stay Kampung Agung. Kat sini ada wifi dengan password wifi. Dalam ni akan ada flyers insurans dengan tiket masuk. Masuk tu yang tiket masuk dalam dah. Tiket yang masuk dalam abang. Jadi kalau macam nak jalan dekat dalam, bawa pas saja pun tak apa dah. Lepas tu kalau kata nak jalan kat dalam pun, kalau boleh kenapa bawa pas ni, sebab nanti tramnya pagi, yang ni tram Tram ni boleh naik lah. boleh naik free. Tapi kena pergi dekat stesen dah kena beratur sebab share dengan public. Oh, share. Tak apa, saya tunjuk sekali stesen kat mana nak tunggu. Lepas tu untuk breakfast, esok pagi staff akan hantar dekat homestay pukul 9.30 pagi. Akan hantar untuk 5 pax sebab tambah 1 kan. Lepas tu kini untuk deposit, esok masa check up kalau tak ada kehilangan atau kerosakan barang akan pulang balik lah. Ini untuk isi. Kita nak Ni kereta yang ni kan? Ya. Tak apa, sekejap cikgu perlahan tak apa, sekejap saya naik motor, saya cikgu saya. Bagus. Okay guys, tadi kita dah check in. So sekarang ni staff tu akan tunjuk dekat mana bilik kita. Basically kita boleh parking dekat rumah tu. Kalau visitor Kampung Agung akan parking dekat parking yang besar tadi tu. Sawah hijau lah, lawa lah. cantik lah hari tu masa mama kontak dia. Tak ada lagi macam ni. Tak lagi? Maksudnya baru tanam. Ni dah Baru hijau lah. Oh, lawa-lawa. Lawa-lawa. Okay guys, kita baru check in dekat homestay Kampung Agung. Jom kita room tour. Tangga dia kayu dan dia ada beranda dan ada kerusi-kerusi untuk rehat. Okey, ini ruang tamu dia. Assalamualaikum. Okey, kat situ ada sinki dan cutlery, ada water filter, ada fridge. Ada 2 kerusi untuk rehat, ada kopi-kopi untuk buat air. Cantik guys. Kita masuk bilik. So ada 2 queen lah bilik ni. Ada queen, komplit ada TV, kipas. Dan ada aircon, cermin. Ada congkak je. Ini sepatutnya ada striker lah. Sejadah. Cantik-cantik. Nyaman guys. Oh, ada kucing. Hai kucing. Ini adik mesti suka ni. Jom guys, kita cuba homestay Kampung Agung. Tengok pemandangan dia. Turun ni saja dah ada view dah. Depan tu Kampung Agung lah. Kat luar tu. So nanti petang kita tengok di sana ada apa. Okey, kalau tengok kat sini ada basikal So basikal ni staff tu kata tadi boleh boleh guna. Bawah ada apa? Oh, rehat-rehat. Tadi kita review tak jumpa toilet kan. So sebenarnya toilet dekat bawah rumah. Okay, toilet dia pun bersih. Ada water heater tau. Tempayan. Okey lah. Suasana kampung.
what to call this. Yeah, I don't know what to call this. Crossing state lines in the dark just to wake up where you are, knowing we'll never make it out of here together. But the rest of the world just disappeared. The rest of the world just disappeared. Oh, the rest of the world just disappeared. Oh. Ini pintu depan dia. Dan jalan ni. So tepi homestay ni dia ada campsite. Boleh letak kemah. Dekat tengah tu ada BBQ area. Dekat tengah tu ada macam kemah. And then ada stage. Macam boleh buat event. Padi menghijau. Cantik guys. So far kawasan ni dia dah banyak buat perubahan lah. Menarik. Last bila kita pergi mah? 2022 kita last pergi sini. Buat ada batu kat bawah tu. Memang totally lain lah. Kalau compare dengan 2021. Kalau tengok sarang burung ni, dulu tangga dia biasa tau. Tapi sekarang tangga dia tangga batu dah, bentuk kayu. Tapi sekarang dia dah ada tangga yang nampak selamat lah. Nampak dah. Oh sorry, dulu rumah ni ada. And then ni baru. Ada sini ada macam ada kelapa, original coconut shake. Nanti ada banyak flavor, blueberry, strawberry, passion fruit, mango. Ya guys, dah lama lah kita tak pergi Kampung Agong ni. Banyak lah perubahan. Yang dekat sini lebih kurang sama lah. Tapi dekat sebelah ni dia ada macam struktur kedai atas ni. Dulu ada kedai atas ni ke mah? Ada kedai ke atas? Tak ada kan? Struktur ni atas ni tak ada. Okay guys, ni coconut shake dekat Kampung Agong. Nak try rasa. Oh, rasa coconut shake Kampung Agong lah. Dia lemak-lemak. Kalau compare dengan coconut shake Kelebang, Melaka, dia lain lah. Sedap guys. Korang cubalah datang sendiri. Sedap. Tak boleh turun. Orang besar pun main. Joget-joget. Kat sini pun ada sewa basikal. Basikal dalam RM5, deposit RM10. Sini ada toilet dekat ujung. Saya rasa dia dah upgrade bangunan dia. Tepi ni ada craft cendera mata.
Pulut udang. Ya, pulut udang ada. Lempeng kelapa ada, dangai ada. Ni apa? Pulut udang. Pulut udang. Pulut udang macam mana? RM1 Tak macam mana benda tu? Dia pulut dalam jaring. Pulut dalam inti udang. Pulut panggang ke apa? Panggang. Bukan, lebih kurang lah. Tapi dalam isi dia udang. Isi udang yang tu kita Pulut panggang tu isi dia inti kelapa. kelapa. Tu je. Nak try? Boleh. Satu berapa? RM2? Tiga. Dangai. Dangai Ini dangai. panas. Macam sagon ke? Boleh rasa lu Kan? makan, boleh rasa dodol. Sagon. Okey, ni yang kita cakap tadi. Sebelah Kampung Agong ni ada galeri. Dia dalam Kampung Agong lah. So dia ada buat satu tempat baru. Galeri dia. Depan sawah ni cantik. Sini ada kafe. Sebelah kafe ni ada tempat jual cenderamata. Atas ni kita tak explore lagi. Dah petang lah. Dah 6.30 dah. So basically kita masuk ni sebab kita menginap dekat homestay. Kalau tak, dah tak boleh masuk lah. Dia ada cenderamata. Dia jual baju. Sorry, ada bag-bag. Topi. Okay, good morning guys. Pagi ni kita baru selesai pusing-pusing pagi dekat sekitar Kampung Agong ni, homestay kami. So, lepas ni kita nak pergi depan sikit, ambil apa lagi yang boleh kita buat video. Awak ayun dia jap sekali. Okay. Nanon. View dia cantik guys. Recommended lah untuk duduk homestay ni. Layang-layang terbang melayang di tengah padang, ingin aku hiburkan hatimu sayang. Ikut rasa hati, ingin aku bawa
Okey, kelebihan duduk di homestay Kampung Agong, kita boleh masuk ke attraction ni sebelum visitor boleh masuk. So basically pada pagi tadi kita take around area rumah tu, ambil gambar, video, and then sekarang pukul 9 kita orang ke depan sikit, area dekat dengan entrance. So yang ada tempat permainan ni, nampak tak? Gerai-gerai ni. So kita boleh ambil view ke, nak main-main ke, rehat-rehat ke sebelum visitor masuk lah. Sembilan sepatutnya visitor dah boleh mula masuk, tapi sekarang belum ada lagi. So tadi kita take time banyak dekat area rumah homestay tu lah, sebab area sana pun cantik juga. Semalam kita dah pergi area sini, semalam petang kita minum, ada coconut shake semua. Pagi ni kita chill jap sebelum breakfast. Dia akan hantar, semalam dia bagi tahu pukul 9.30 pagi dia akan hantar breakfast. So nampak tu visitor pertama dah masuk dah. So lepas ni ramai lah, macam semalam petang pun sampai lewat petang pukul 6.30. Still ada lagi yang tak nak keluar lagi. Okay guys, tempat ni tak pernah pergi lagi, galeri padi. So kita nak try masuk. Ada kat dalam. Depan ni ada kaunter, ada display sini. So proses-proses lah untuk padi. So ni start daripada nak benih, pajak tanah, cucuk dan sulam, and then bagi baja, penutrienan, pengairan, dan sampailah dituai. Oh, jadi tepung ni ya? Nenek mama tu ada. Ya. Kita beras. Oh, ni step untuk jadikan tepung daripada beras dan kacang hijau campur, and then jadi tepung. Inilah pengisar dia. Pusingkan macam ni. Kita pergi mini zoo pagi ni. Oh, menari ya. Action. Suka dia. Tengok. Menari dia. Pusing dia. Oi. Oh. Takut putus je ke kepala dia tu. Senang je. Kalau apa okey kan, apa boleh masuk je. Bawa masuk je. Kalau nak makanan je kena bayar. Oh, okey ke? Kami boleh masuk lah. Boleh jalan. Oh, makanan je bayar. Ya. Okey. Saya. Ni kalau budak kecil memang suka. Kambing ada. Ni ayam selama. Ni arnab. Ni kat depan boleh beli makanan bagi kambing. Biasa yang ni penakut sikit. Dah. Dia dah letak. Dia jalan dulu, jalan.
Dia takkan besar lagi. Macam ni. Timur kan? Risau pula kan patut kan. Yang Turki tu. Ni angsa. Ayam Turki. Semua tengah makan lah. Aku ni airport rumah Hobbit. Cowboy punya area. Cowboy punya vibe. Cowboy tapi ada sawah tepi ni. Let your love run free. Let your love run free. Aduh, orang yang takut dengan binatang berbulu, termasuk kucing kat rumah. Yang jaga kucing tu anak saya dengan saya. Dia tak boleh lah. Sebelah mini zoo dia ada cat house. Tapi dalam mini zoo lah. Sebelah yang tempat tadi tu ada cat house. Semua muka kesian lah. Dahagakan kasih sayang kucing ni. Kita orang on the way nak balik homestay dah. Nak sarapan. Patutlah kuda tu dah habis. Tak ada dekat stable. Rupanya dia dah letak dah. Banyak kuda kat depan dah. Petang semalam je kita sampai 6.30 tu dia bawa kuda ni pulang ke stable. So ni pagi ni visitor nak masuk dia letak depan balik. So kita boleh naik tram balik homestay. So daripada attraction ni dia ada tram service lah pergi ke area sana homestay tu. Okey, kita naik tram. Banyak tak explore sebenarnya. Korang kalau nak pergi sini, kita usulkan 1 hari daripada check in tu dan sampai check out. Satu malam pun tak dan nak jalan. Satu malam pun mungkin tak dan juga. So kalau ada masa, ambil 2 malam. Satu malam dalam 300. Bilik kami ada 2 double bed, 4 orang untuk 4 orang, tapi kita tambah untuk seorang 8. Dalam berapa mah? 300 berapa? 348 ringgit untuk 5 orang. Berbaloi. Kalau nak buat gathering pun okey. Okey, dah sampai. Staff tu dah hantar breakfast guys. Nampak ni. Guna mangkuk tingkap secara tradisional lah. Secara teko. Cawan tu kita guna yang dekat dalam rumah. Jom kita tengok apa dapat dekat mangkuk tingkap ni. First kita dapat curry puff. Curry puff. Nampak ni. So, dapat nasi lemak. Nasi lemak kan ni. Nasi lemak 4. Nanti kita confirmkan dengan dia lah dapat berapa. Sebab kita sepatut bayar untuk 5 orang. So kita dah buka tadi. So kita dapat curry puff 1 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piece, and then nasi lemak 4. Dan ada dessert. Okay, kita nak makan lah guys.
Sarapan semua dah sedia. Air pun dah tuang. Nampak dia? Basic nasi lemak lah. Ni ada telur dadah. Ni sambal ikan bilis. Sedap Okey, nasi lemak saya belum rasa lagi. Saya nak rasa dah ni. Okey, saya makan Bismillahirrahmanirrahim. Lemak. Sedap. Nasi lemak kampung. Kita breakfast pun kat beranda Macam orang kampung dulu-dulu. Kalau minum macam ni pagi macam vibe kampung. Pemandangan kampung. Minum kopi. Kopi sedap. Besar sekali tu. Lepas-lepas haru kot. Okey, pada yang balance. Sebab kita bayar untuk 5 orang breakfast. Head for the sun, follow your footsteps, edge of the world, right to your doorstep home. Anywhere you wanna go, beyond the stars, out where the sun sets, we'll find the light, and we'll keep it our secret. Dekat ini sahaja video untuk episod Kampung Agong. Bertemu kembali kepada episod seterusnya di Pulau Pinang. Kita orang akan bergerak ke Pulau Pinang. Okay, see you.